Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit atau berkata-kata ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Belia Malaysia Yakin Boleh. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran telah merakamkan satu contoh keimanan dan keyakinan luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang belia, yaitu Nabi Ibrahim AS. Walaupun berseorangan, baginda tampil berani mempertahankan akidah tauhid di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dalam kekufuran, termasuk ahli keluarganya sendiri. Baginda kekal teguh dengan prinsip dan keimanan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 120 seperti mana yang dibacakan pada muqaddimah khutbah, maksudnya sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat, walaupun dia seorang diri, dia taat bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid dan tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran juga mengangkat kisah sekumpulan anak muda, yakni Ashabul Kahfi, yang menunjukkan keyakinan dan keberanian luar biasa dalam mempertahankan akidah mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Kisah-kisah ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk diambil iktibar betapa anak-anak muda ini sanggup meninggalkan zulm selesa mereka demi mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada tekanan masyarakat serta tidak tunduk kepada kesyirikan. Pada hari ini, belia Muslim perlu bangkit dengan semangat yang sama, keluar daripada kungkung pasif dan menjadi pencetus perubahan yang bukan hanya aktif di media sosial, tapi juga aktif dalam menyebarkan dakwah dan nilai-nilai kebaikan di lapangan. Kita harus berani menegakkan kebenaran di tengah gelombang hedonisme, iaitu cara hidup yang hanya mementingkan kerosakan, hiburan dan kepuasan nafsu semata-mata. Kita juga perlu bersuara dengan akal yang tajam dan hati yang terpandu dengan kefahaman agama yang sahih, bukan terikut-ikut budaya yang mengaburkan nilai agama dan meleburkan jati diri kita.
Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menerusi data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2024, direkodkan sebanyak 27.9% daripada populasi di Malaysia adalah dalam kalangan belia yang berumur antara 15 hingga 30 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi ia menggambarkan potensi besar yang dimiliki oleh anak muda sebagai pemimpin masa depan negara. Kita tidak boleh menafikan bahawa belia adalah pewaris kepimpinan, penentu arah bangsa dan cerminan wajah Malaysia yang akan datang. Justru, para belia mesti bangkit menjadi generasi yang berilmu, berdaya saing dan berintegriti. Sebagaimana dunia hari ini juga menuntut mereka untuk sentiasa bersedia dan tangkas menguasai ilmu dan kemahiran yang baru, terutama dalam bidang teknologi dan kecergasan buatan AI. Jika teknologi disalahguna, ia boleh membawa kerosakan. Namun jika dimanfaatkan dengan bijak, ia boleh menjadi alat penting untuk menyebarkan dakwah, menegakkan nilai kemanusiaan dan memperkukuh perpaduan dengan menjadikan Islam sebagai panduan utama dalam setiap tindakan dan keputusan. Hakikatnya, masa depan negara sangat bergantung kepada sejauh mana belia hari ini memahami peranan mereka sebagai pewaris dan khalifah di muka bumi. Mimbar juga ingin mengingatkan kepada para belia sekalian agar jangan menjadi penumpang dalam arus perubahan, tetapi jadilah nahoda yang mengemudi hala tuju umat dan bangsa di negara ini. Sidang Jumaat yang berbahagia, sejarah kegemilangan tamadun Islam membuktikan bahawa kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah melahirkan tokoh seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang memeluk Islam pada usia 27 tahun dan kemudian menjadi pemimpin agung yang adil dan digeruni. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dilantik sebagai panglima perang oleh Nabi SAW pada usia 18 tahun, menunjukkan satu pengiktirafan luar biasa terhadap kebolehan anak muda yang memiliki keberanian dan kepimpinan. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara sahabat terawal memeluk Islam dan banyak meriwayatkan tafsir Al-Quran, serta ramai lagi para sahabat yang lain. Mereka ini bukan sekadar penyokong di belakang tabir, bahkan diangkat sebagai saf hadapan dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Islam. Ketokohan mereka membuktikan bahawa usia muda bukan penghalang untuk menyumbang secara besar dalam misi dakwah. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menakluk kota Konstantinopel pada usia 20-an menjadi bukti bahawa iman yang kukuh dan besi yang jauh mampu merobohkan tembok sejarah yang dianggap mustahil. Justru belia pada hari ini perlu diberikan ruang dan peluang untuk memimpin, mencuba dan menggarap pengalaman yang akan mematangkan mereka. Jangan ada dalam kalangan kita yang hanya tahu memandang rendah, mempertikai atau menjatuhkan usaha mereka. Sebaliknya, hilaplah potensi mereka dengan bimbingan, kerana masyarakat yang membina adalah masyarakat yang melahirkan pemimpin, bukan hanya membunuh harapan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, generasi muda adalah harapan umat dan masa depan negara. Oleh itu, membentuk belia yang berdaya saing dan berjiwa rabbani mestilah berpaksikan petunjuk wahyu dan teladan para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Sadaqallahul azim. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Sebahagian ulama tafsir berpandangan ayat di atas adalah kisah perbualan di antara Nabi Syuaib alaihi salam
dan salah seorang anak perempuannya untuk melantik Nabi Musa alaihi salam sebagai pembantu mereka. Kerana memiliki dua sifat penting yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin dan belia Muslim masa kini, yaitu Al-Qawi, yakni kuat, dan Al-Amin, amanah. Al-Qawi merujuk kepada kekuatan dan kecekapan yang bukan sekadar gagah fizikal, tetapi kuat jati diri, tegas berprinsip, kokoh pegangan akidah, dan cekap dalam ilmu dan kemahiran. Manakala Al-Amin pula merujuk kepada simbol kepercayaan dan integriti, kerana belia yang amanah ialah mereka yang mematuhi janji serta bertanggungjawab terhadap agama, diri, keluarga, masyarakat dan negara. Begitulah tata kelola dalam Islam menuntut keseimbangan antara kekuatan Al-Qawi dan kejujuran atau amanah Al-Amin dalam melaksanakan tanggungjawab kepimpinan. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya perlu memiliki kecekapan dan ketegasan dalam membuat keputusan, tetapi juga mesti dipercayai jujur serta mampu menunaikan amanah dengan penuh integriti. Kedua-dua sifat ini merupakan asas penting dalam melaksanakan urus tadbir yang adil, telus dan bertanggungjawab. Kerana tanpa kekuatan, pimpinan menjadi lemah, tanpa amanah, kekuasaan menjadi zalim. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belia adalah amanah ummah dan aset strategik negara yang bukan sahaja untuk masa depan tetapi untuk digerakkan hari ini. Maka mereka mesti disantuni dengan hikmah sesuai dengan perkembangan zaman dalam kerangka pembangunan negara. Pendedahan pembangunan belia positif yang dilaksanakan oleh pihak berwajib seperti Kementerian Belia dan Sukan merupakan satu usaha membina belia secara menyeluruh dan seimbang. Pembangunan ini menerapkan nilai-nilai utama yang membentuk jati diri belia unggul. Pertama, belia mestilah mempunyai nilai penyayang, iaitu bersifat empati dan kasih terhadap yang orang lain. Kedua, cekap, iaitu hendaklah berkemahiran dan pantas bertindak. Ketiga, belia hendaklah mempunyai nilai perwatakan, iaitu mempunyai akhlak mulia dan sasiah yang terpuji. Selain itu, belia hendaklah mempunyai keyakinan, iaitu yakin kepada diri dan tetap pendirian. Seterusnya, kerjasama, iaitu mampu bekerja dalam pasukan, bertimbang rasa, iaitu adil dan memahami, iaitu sentiasa berlumba-lumba dalam kebaikan, dan sumbangan, iaitu dalam memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori di atas kertas, tetapi mesti dihayati dan dibentuk dalam diri setiap anak muda kita. Inilah asas kepada pembinaan generasi pemimpin yang bukan sahaja cemerlang di dunia, tapi juga mudah-mudahan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, terdapat 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya, yaitu seorang pemerintah yang adil, seorang pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Tuhannya, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, lalu mereka bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak wanita bangsawan dan cantik untuk berzina, namun dia menolaknya dengan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seorang lelaki yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan seorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan sunyi lalu mengalirkan air matanya. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita, iaitu yang pertama, warga belia hendaklah membina jati diri Muslim yang kukuh, tidak tunduk kepada arus hedonisme dan tekanan sosial yang semakin membara. Kedua, warga belia
perlulah seimbang dan kompeten dalam bidang ilmu dan teknologi, serta memiliki integriti, tanggungjawab dan kejujuran dalam melaksanakan amanah terhadap agama, masyarakat dan negara. Yang ketiga, masyarakat perlu memberikan ruang dan peluang kepada warga belia untuk memimpin dan menggarap pengalaman, bukan meruntuhkan semangat dengan kritikan yang tidak membina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.